Okey, dia kata apa ni? Kata, hai, tukar kata dasar yang bergaris. Ya. Tukarkan kata dasar yang bergaris kepada kata nama terbitan apitan. Kemudian bina ayat anda sendiri. Oh, susah soalan ni Okey. Kamu kena faham apakah maksud kata dasar ni. Ha. Kelas tahu tak apakah maksud kata dasar? Cuba komen dekat chat. Ha. Kata dasar tu apa? Tahu? Kata dasar tu maknanya perkataan yang tidak mengalami sebarang imbuhan ataupun proses penggandaan, proses pemajmukan. Kata dasar ni macam kata tunggal lah lebih kurang. Itu maksud kata dasar. Dan perkataan yang asal. Okay. Jadi, kalau kamu tengok kat sini kan, perkataan yang bergaris ni semua kata dasar. Utama, usaha, buntu. Mana lagi satu kan? Kuasa. Jadi kat sini dia suruh apa? Tukar kata dasar yang bergaris kepada kata nama terbitan apitan. Okey, maksud kata nama terbitan apitan ni ialah kata nama yang ada imbuhan apitan. Dah belajar dah kan? Imbuhan apitan tu macam mana? Imbuhan awalan dekat depan. Imbuhan akhiran dekat belakang. Kalau imbuhan apitan, sudah. Baru dia belajar bulan lepas. Imbuhan apitan tu macam mana? Dah belajar dah kan? Depan belakang. Depan belakang Ya Allah, bila belajar ni? Tengok balik dekat dalam website Dah lupa dah. Ni nampak. 19 Februari. Kiranya dah lebih kurang sebulan lebih dah kamu dah ni. Lupa ni. Nampak ni? Kita masuk belajar dah. Jadi kita kena tambah imbuhan apitan lah kan. Dekat kata nama. Kata nama pula. Kata dasar yang digariskan ni. Okay. Tahu kan kata imbuhan apitan apa dia? Untuk imbuhan apitan kata nama tahu kan? Pe-an, ke-an, per-an, peng-an. Okay, kamu yang tu kena hafal imbuhan ni. Okay, kalau utama, apakah imbuhan apitan yang sesuai? Cuba tambah imbuhan apitan dekat utama. Jadi apa? Harga. Apa dia? Apakah imbuhan apitan yang sesuai? Untuk kita letak dekat utama ni. Cuba respon dekat chat. Ataupun boleh buka mic. Susah ke? Contoh macam ni. Makanan. Makanan kan? Makanan kata nama kan? So, nak tambah imbuhan apitan, tu lah makan. Juga. Sorry. Sila. Makan. Makan kata dasar dia kan? Kalau nak convert jadi kata nama terbitan apitan, tambahlah jadi pemakanan. Macam tu lah. Apa lagi?
kerja. Tambahlah pekerjaan. Itu maksud cikgu. Kalau utama apa dia? Nak tambah imbuhan apa? Apa dia? Nukman, Izzah, Iman, Arif, Adra, Aisyah. Cuba. Okey, bagus. Terima kasih Izzah. Cuba. Mengutamakan bukan kata nama terbitan. Mengutamakan tu kata kerja. Sebab imbuhan meng ni semua kata kerja. Menggunakan, menggariskan, mengalami. Kan? Kalau meng ber ni semua kata kerja. Ya, Iman. Bagus Iman. Keutamaan. Ke-an ni imbuhan apitan. Kata nama. Keutamaan. Bagus Iman. Iman ni mana? Keutamaan. Baik, yang kedua, usaha. Apakah imbuhan apitan yang sesuai? Perusahaan. Bagus. Apa ni? Iman. Bagus Iman. Perusahaan. Peran. Kalau tambah berusaha, salah lah. Berusaha tu kata kerja. Okey, buntu. Buntu. Buntu tu maknanya dia bingung. Buntu tu maknanya dia hilang arah. Kan? Dia tak tahu nak pilih yang mana satu. Buntu. Kebuntuan. Bagus. Okey, ni dah tahu lah. Kebuntuan Kebuntuan. Okey, kuasa. Kuasa. Kuasa apa kuasa? Ya, kekuasaan. Kekuasaan boleh, penguasaan boleh. Terpulang lah. Okey, sekarang ni dah cari 4 perkataan. Kamu kena buat ayat. Buat ayat yang mudah-mudah je. Pendek-pendek je, tak perlu panjang-panjang. Sebab ayat ni satu markah je. Kalau makin panjang ayat yang kamu buat, makin banyak kesalahan. Nanti hilang satu markah. Rugi. Okey, cikgu nak Iman. Iman cuba buat ayat keutamaan. Okey, Iman Iman terus komen dekat chat. Okey siapa lagi? Izzah. Izzah buat ayat perusahaan. Maksud perusahaan tu maknanya macam perniagaan lah. Okey, Lisha buat ayat kebuntuan. Nial buat ayat kekuasaan. Kalau kamu tak tahu nak buat ayat, boleh Google je. Okey. Okey, terus komen dekat chat Cikgu tunggu Okey, lagi tu ayat tak boleh ambil dalam bahan tak boleh tiru Kalau kamu tak tahu sangat nak buat ayat, boleh ambil idea je. Ubah sikit lah. Ubah subjek ke, ubah predikat ke. Apa lagi, ubah kata nama dia ke kan. Tak kisahlah. Okey dah. Okey, dah ada respon dah seorang.
Kami membina perusahaan berdaya saing. Tak apa Izzah. Betul kan? Perusahaan tu kan ada kata bilangan. Kami membina sebuah perusahaan berdaya saing. Tak sesuai berdaya saing. Berdaya saing tu maknanya kita bersaing dengan perusahaan yang lain tapi tak beritahu apa perusahaan yang kami bersaing. So, perusahaan apa? Kami membina sebuah perusahaan perniagaan apa? Perusahaan apa? Pakaian lah contoh, pakaian terpakai. Kan? Kami membina. Bukan membina tu bangunan. Kami mengusahakan sebuah perusahaan pakaian terpakai. Okey. Terima kasih Izzah kerana mencuba. Ataupun kami mempunyai sebuah perusahaan pakaian terpakai. Okey, yang lain? Lagi 3. Lisha, Nial, Izzah. Kakak dalam kemutuan. Okey, tak apa. Iman jangan panjang sangat. Iman lah, bahaya. Iman. Kakak dalam kemutuan. Kakak berada dalam kebutuhan. Apabila dia menerima dua tawaran pekerjaan yang diminatinya. Okey. Bagus Iman. Mereka kebutuhan. Elisha buat kebutuhan Elisha. Mereka kebutuhan apabila tiada idea bagi projek tersebut. Tiada idea bagi projek. Tiada idea bagi meneruskan projek sekolah tersebut. Sekolah projek apa tu? Bagi meneruskan projek sekolah tersebut. Okey. Okey dah Okey, seterusnya. Yang ni cikgu dah ajar belum? Cikgu tak ajar ayat lagi kan? Betul tak? Tak ingat lah. Belum. Cikgu ajar form 5 dulu. Nanti cikgu cover bagian ayat Okey, dia kata apa ni? Gabungkan ayat tunggal menjadi 3 ayat majmuk. Okey, kamu kena faham konsep dulu. Maksud ayat tunggal ni maksud dia ialah ayat tunggal ni maknanya ayat dasar lah, ayat yang macam mana ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Itu maksud dia. Ayat majmuk pula maksud dia ayat yang mempunyai, kita buat bahasa kaya mudah, mempunyai kata hubung. Apakah contoh kata hubung? Dan, manakala, serta, bahawa, untuk, apa lagi? Kerana, supaya, agar, kerana. Itu contoh kata hubung lah. Kalau kamu nampak ayat tu ada kata hubung, itulah ayat majmuk. Bukan ayat tunggal. Ayat tunggal tu ayat yang ayat dasar lah kan.
Okey. Jom tengok yang pertama ni. Alamak. Sekejap, ada panggilan. Okey, baik. Sorry. Okey, yang pertama ni. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu. Okey, yang pertama Sepak raga dimainkan pada masa lapang. Sepak raga dimainkan pada waktu petang. Okey. Perasan tak ketiga-tiga ayat ni sama subjek, nampak ni Sepak raga, sepak raga, sepak raga. Okey. Jadi kita boleh gugurkan satu subjek. Okey. Sepak raga dimainkan pada masa lapang, dimainkan pada waktu petang. Okey, maksud dekat sini ialah kita boleh gugurkan ni. Pak. Buang. Sepak raga dimainkan pada masa lapang. Oh, ni kena buang juga, dimainkan. Sebab sama kan, nampak? Dimainkan, ni pun dimainkan, buang juga. Apakah kata hubung yang sesuai? Sepak raga dimainkan pada masa lapang, pada waktu petang. Apa sesuai? Bagus, haras, dan. Dan ialah kata hubung gabungan. Sepak raga dimainkan pada masa lapang dan pada waktu petang. Okey, dah. Yang lupa depan ni pula. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu. So, apa kata hubung yang sesuai kat sini? Okay, pengetahuan ini susah. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu yang dimainkan. Tak perlu kita ulang sepak raga lagi dah. Buang. Okay. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu yang dimainkan pada masa lapang dan pada waktu petang. Okay. Susah kan? Tak apalah. Seterusnya, nombor 2. Permainan sepak raga. Yang ni kira satu ayat Permainan sepak raga dapat mengeratkan hubungan masyarakat setempat. Permainan sepak raga dapat mewujudkan semangat kerjasama. Oh, ni senang je lah. Apakah kata hubung yang sesuai dekat sini ayat ni? Ayat nombor 2 ni. Cuba tahu. Perasan tak subjek dia sama? Kalau subjek sama, apa kata hubung yang sesuai? Nampak lah subjek sama. Sah. Okay. Juga kurang tepat Iman.
Juga permainan sepak raga dapat mengeratkan hubungan masyarakat sempat, juga dapat mewujudkan sebagai sama. Tak sesuai. Juga bukan kata hubung. Juga bukan kata hubung. Juga tu kata penegas. Juga tu kata penegas. Jawapan ialah, dia dah komen. Tahniah Iman, betul. Dan warna sepak raga juga dapat mengeratkan hubungan masyarakat tempat dan okey, permainan sepak ni buanglah sebab sama pergi subjek. Ni buang lah. Dan mewujudkan semangat kerjasama. Dapat kita kekalkan. Dan dapat mewujudkan. Dah. Tapi dapat ni kita gugurkan boleh kan? Sebab dapat ada hari ke depan kan? Kini, permainan sepak raga kurang popular. Ya, cuba highlight. Kerana kini permainan sepak raga popular antara remaja kerana remaja lebih gemar bermain permainan video. Betul, betul. Kerana betul. Bagus, Lisha. Lisha ke? Ya, Lisha. Bagus. Kerana kata hubung pancangan keterangan. Kerana remaja lebih gemar bermain video. Okey, yang ni tak apa ni. Kerajaan mengadakan pelbagai usaha dalam mempopularkan permainan tradisi ini. Apakah kata hubung yang sesuai letak kat sini? Wah, hebat Lisha. Betul walaupun. Even though, walaupun. Walaupun kerajaan mengadakan pelbagai usaha dalam mempopularkan permainan tradisi ini. Bagus. Okay, itulah cara nak gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Kadang-kadang ada soalan apa? Pisahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggal. So, kamu kena pisahkan menjadi ayat tunggal. Macam ni, kita gabungkan ayat tunggal. Untuk soalan 2 ni, macam-macam bentuk soalan lah. Ada yang suruh buat ayat tanya, kan? Ataupun tentu apa ni, namakan jenis ayat perintah, tukarkan kepada ayat seruan, macam-macam soalan lah. Tentukan subjek dan predikat, katakan pola ayat. Dah buat dah. Alhamdulillah. Puan cikgu ajar lagi sekali ya. Banyaknya. Okey, seterusnya soalan kesalahan bahasa Ini cikgu dah ajar lah tu kan? Lepas kan? Okey, untuk soalan kesalahan bahasa ni, nampak tak ada 11 markah? 11 markah bersamaan dengan 11 kesalahan bahasa. Cikgu ulang balik 11 markah bersamaan dengan 11 kesalahan bahasa. Jadi, kamu dilarang menyenaraikan lebih daripada 11 kesalahan bahasa. Kalau lebih, kan kamu buat 12, 13 kan? Yang ke-12 dan ke-13 tu tidak akan dikira. Petaksir. Pemirsa kita akan potong je. Okay? Pastikan tulis kesalahan bahasa tu mengikut markah yang diberikan. Lagi satu yang paling penting, kena ikut urutan. Janganlah tiba-tiba kamu tulis yang ni dulu salah. Kan? Tiba-tiba tu atas pula. Jangan. Kena ikut urutan. Lah. Baik, sekarang ni tengok yang pertama. Tengok peringkat pertama dulu. Ada tak kesalahan bahasa?
Ingat balik kesalahan bahasa apa dia? Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan melibatkan apa? Melibatkan huruf. Huruf besar, huruf kecil. Tanda baca. Kan? Ada tanda sempang ke, tak ada ke. Yang kedua melibatkan kesalahan imbuhan. Imbuhan awalan, akhiran, habitan, sifat. Yang ketiga kesalahan kata. Kata apa? Kata tugas lah. Kata sinama, kata hubung, kata bantu, kata adverba, kata pemenar, kata bilangan. Macam lah. Yang keempat kesalahan istilah. Istilah tu kena berdasarkan situasi yang sesuai. Yang kelima kesalahan frasa. Frasa tu apa dia? Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa seni nama. Tengok balik rekaman, video rekaman yang cikgu ajar minggu lepas. Memberangsangkan, mana memberangsangkan ni? Betul. Ini kesalahan ejaan. Memberangsangkan. Betul lah. So nanti exam tulis macam ni, nombor 1 untuk memberangsangkan kan. So ejaannya, so buat dash lah. Tulis dash, tulis memberangsangkan. Okay, itu cara dia yang belah kiri itu kesalahan, belah kanan tu pembetulan. Memberangsangkan. Okey, ada lagi tak peringkat pertama? Ada lagi peringkat pertama ni kamu tak ambil? Cikgu nampak baris pertama ada kesalahan istilah. Kesalahan istilah. Betul ke pawagam ni dipentaskan? Kan? Dipentaskan ni untuk teater. Kan? Teater. Ya? Ditayangkan. Bagus Iman, ditayangkan. Baru betul kan? Tengoklah cerita Blood Brothers, tengoklah. Siapa dah tengok cerita Blood Brothers? Dah siapa? Okey, okay, Arif nak cikgu bagi spoiler Arif. Okey, spoiler dia ialah cikgu saman pula. Cikgu waktu first keluar tu kan, tengah malam tu dah pergi tengok wayang. Pablo Belot Pablo tu yang Cina tu kan. Pablo ni dia kumpulan naga apa? Allah, naga merah Bara naga lupalah, bara naga ke naga merah. Sangka ada Belot. Belot kata apa? Belot dekat anak kepada Tycoon, anak kepada ketua bara naga tu. Dia belot kepada Datuk Zul. Sebab anak dia berdendam dengan bapak dia. Maknanya yang jahat Sukihaya dengan Cina tu jahat. Dia sebab Datuk Zul tu dia bunuh bapak kandung Sukihaya. Sukihaya lah tergamak pula bunuh kakak dia sendiri. Kakak angkat dia lah, kakak tiri lah kan, Emilian Anderson. Itulah spoiler dia. Kalian tengok sendiri. Gas dendam. Ya. Kau tengoklah Baik, apa lagi? Barengan pertama dah tak ada dah kan? Tengok barengan kedua. Barengan kedua. Ni. Siapa juga cepat ni Mendapatkan. Ini kesalahan imbuhan. Betul ke mendapatkan?
Ya, mendapat. Mendapat tempat di hati penonton Malaysia. Ini kesalahan imbuhan Kenapa Arif? Jikalau, okey apa lagi? Ada lagi salah? Apa yang kedua? Dia nampak dah. Betul ke di media sosial? D itu untuk benda yang maujud, benda yang nampak. Ada ruang, ada Dalam. ukuran. Ya, dalam. Ini kesalahan kata. D itu kata apa? Kata sendi nama. Social media, betul ke social media? Ini namanya kesalahan frasa ni, bukan social media. Ya, media sosial. Bagus Nisha. Kopi cik mana nak salin. Dah jumpa dah. Media sosial ini ialah kesalahan frasa. Namanya hukum DM. D itu diterangkan, M menerangkan. Rating. Rating. Rating bahasa Melayu ke rating ni? Adakah rating bahasa Melayu? Jom tengok. Addendum. Macam kata baru Rating. Rating bukan bahasa Inggeris bahasa Melayu juga Kadar kepopuleran satu rancangan radio atau televisyen diukur berdasarkan jumlah pendengar penontonnya. Rating. Rating apa? Rating yang tahu kan? Rating tu maknanya kalau tengok cerita tu berapa star berminta. So cerita Black Brothers berapa bintang yang kamu boleh bagi? Cuba komen dekat chat. Laju je komen 10-10 Bagi cikgu kan Black Brothers ni rating bagi cikgu 7 Cikgu rasa Sherry lagi best. Sherry punya plot twist tu nampak lebih kita tak boleh expect lah kan. Sherry punya plot twist. Tapi kalau Black Brothers punya plot twist tu macam kalau tengok tu plot twist dah biasa. Dan dia punya kata-kata dalam Black Brothers ni macam ada yang klise sikit Tahu lah pendapat masing-masing lah. Cikgu rasa Sherry lagi best. Walaupun setakat ni kutipan filem Black Brothers ni dah mengatasi Sheriff. Okey dah. Perangan ketiga. Ada kesalahan tak perangan ketiga? Ya. Betul-betul meletakkan. Perangai dua, meletakkan. Betul-betul. Ini kesalahan imbuhan Meletakkan. Okey, meletakkan. Jangan lupa tulis perkataan asal dia meletakkan. Dash, meletakkan. Perangai tiga tak ada kan? Betul tak? Okey, perangai keempat. Alhamdulillah. Betul ke mengisahkan tentang? Betul tak? Salah. Salah Kenapa salah? Bukan mengisah. Okey, perasan tak kalau kamu buat rumusan kan? Rumusan ini membincangkan kebaikan aktiviti bersukan. Dia tak buat macam ni.
Rumusan ini membincangkan tentang kebaikan aktif sukan. Salah. Kenapa? Mengisahkan ni adalah kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif harus diikuti dengan objek. Tentang ni objek ke? Tidak. Tentang ialah kata sendi nama. Lepas itulah kita kena gugurkan tentang ni. Jadi kita gunakan memisahkan saja. Memisah. Okey, apa lagi? Ada lagi saya nampak. Kesalahan kata penguat. Kesalahan kata penguat. Nampak? Kat mana yang ada kata penguat? Kata penguat tak boleh hadir serentak. Depan dan belakang tak boleh hadir serentak. Nak gunakan kata penguat hadapan, hadapan je. Nak gunakan kata belakang, belakang je. Ni dia. Paling corot sekali. So yang betul ialah paling corot. Paling corot ataupun corot sekali. Okay, ada lagi tak? Siapa saja. Kenapa salah? Siapa ialah kata tanya. Siapakah nama kamu? Nama kamu siapa? Ini bukan ayat tanya. Ini bukan ayat tanya. Ini ayat biasa kan? Betul lah, dengan siapa saja. Dengan siapa saja tu apa? Dengan sesiapa. Anyone. Sesiapa. Ataupun siapa. Siapa ataupun siapa. Siapa. Ya betul. Bagus Lisha. Ada lagi tak? Perengan ke terakhir. Kita semua pernah menjadikan anak murid kesalahan imbuhan. Apa dia? Yang betul? Ya, betul. Menjadi. Menjadi kecapnya pukul 9 ada lagi tak? Oh, nampak sangat. Yang last ni. Air mata ni rapat ke? Ini kesalahan ejaan ni. Rapat ke tak? Darah Air mata frasa. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 2 lah. Lagi 2. Lagi 2. Mana lagi? Jom cari sama-sama Cikgu pun tak jawab lagi soalan ni. Cikgu, naskah tu betul ke? Naskah? Sekejap, jom tengok. Kita check dekat dalam ejaan naskah. Salah. Ejaan naskah salah rupanya. Naskah. Betul lah. Ejaan dia Naskah. Naskah.
NASKHH. Naskah. Okey, lagi satu, lagi satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi satu pula, lagi satu. Yang ni. Nampak dah. Cikgu nampak dah. Oh, betul Isha. Nilai. Ni kan. Sikap kasih sayang. Sikap nilai kasih sayang. Sebab dia kata apa, dia nak nilai, dia nak message positif. Kalau message positif mana nilai lah kan. Yang ini kesalahan istilah nilai kasih sayang. Dia dah cukup lah tu Ambil dah. Soalan ni memang cabar Kebanyakan murid bisa dapat separuh je daripada 11 ni. Okey, soalan yang ni cikgu tak ajar lagi dekat kelas Nanti cikgu akan buat satu kelas khas lah untuk ajar bahasa Melayu klasik ni. Siapa kat sini yang belum belajar lagi? Alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Cuba komen. Belum. Imam belum. Yang lain, yang lain? Lisha dah. Bagus Lisha. Dah cover semua dah. Boleh A ni. Niat belum. Yang lain? Aisyah dah. Senang tak Aisyah? Bahasa Melayu klasik ni? Rata belum, susah lah. Belum. Ramai belum Tanisha dah. Okay, tak apa. Okay. Nanti cikgu ajar formula dia Buat masa ni kita kena buat secara pantas sebab tak sempat lagi setengah jam je. Okay, tak apa. Okay. Maksud bahasa Melayu klasik ni apa dia? Bahasa Melayu klasik ni maksud dia bahasa Melayu lama yang digunakan ketika zaman apa? Zaman dahulu waktu Kesultanan Melayu Melaka waktu zaman Islam mula bertapak di tanah Melayu. Di Melaka seperti itu. Waktu tu Malaysia, orang Melayu menggunakan bahasa Melayu klasik. Sebelum bahasa Melayu klasik, orang Melayu menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno. Lepas kehadiran Islam, barulah orang Melayu ketika itu menggunakan bahasa Melayu klasik. Kemudian, lama-kelamaan datangnya penjajah daripada barat, barulah kita menerima pengaruh bahasa Melayu moden atau bahasa Melayu standard yang kita gunakan sampai hari ini. Apalah. Itulah dia bahasa Melayu klasik Okay, kalau kamu tengok cerita Piramli kan? Tahu dengar kan? Cerita Nujum Pak Belalang. Apa lagi yang apa? Hang Jebat. Apa lagi yang lama-lama? Tak ingat lah. Alibaba. Apa? Alibaba dan Penyamun kan? Itu semua menggunakan bahasa Melayu klasik lah. Cerita lah. Kalau macam teater bangsawan. Bangsawan. Ataupun cerita bangsawan. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Contoh macam cerita ni cerita legenda pula. Puteri Gunung Ledang. Lakonan M. Nasir dan juga Jacqueline. Okay, bahasa Melayu standard lah. Bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang lah. Yang sekarang kita cakap ni bahasa Melayu standard. Okay. So, nak tukar macam mana? Benda pertama ialah kita kena cari kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat tu benda apa pula ni? Contohnya ialah maka, arakian, syahdan, sebermula,
kendati pun apa lagi hatta al kisah apa lagi banyak lagi so kalau jumpa kata pakai ayat kita kena gugurkan. Kenapa kita kena gugurkan? Sebab bahasa Melayu standard mana ada kata pakai ayat. Tak ada guna kata pakai ayat dah. So kita kena gugurkan. Ada tak kat sini? Ada ni maka. Maka. Maka banyak sangat maka buang je. Okay. Bila kamu dah buang kata pakai ayat, kamu kena gantikan dengan penanda wacana ataupun kata hubung ataupun tak perlu ganti pun. Bergantung kepada ayat. Okay, lepas kita dah buang kata pakai ayat, yang kedua ialah kita kena buang lah. Kita kena gantikan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Okay. Ada tak kat sini bahasa Melayu klasik kat sini? Kita highlightkan dengan merah. Bahasa Melayu klasik ada tak? Empunya hai. Dia bukan hai yang jumpa kawan tu, hai tak. Apa lagi? Punya dah. Maka tukar. Ya boleh. Maka tukar lalu boleh juga. Lalu seterusnya sampai itu. Ya, masuk ada. Lazim ada. Soalan yang keempat ni. Duka cita. Duka cita ni kita masih gunakan juga kan? Tapi kita kena gantikan dengan perkataan yang mudah difahami. Dah tu Jadi tukarlah kepada bahasa Melayu moden. Okay. Lepas tu, jangan lupa bahasa istana jangan kamu tukar pula Bahasa istana kita kekalkan. Kenapa kita kena kekalkan? Bahasa istana tu hanya digunakan oleh golongan raja, sultan dan pembesar. Sebab itulah kita kena kekalkan. Contoh bahasa istana apa dia? Titah ni nampak. Titah tu maknanya memberikan arahan ataupun Allah memberikan arahan ataupun bercakap. Bertitah, memberikan arahan lah bertitah. Apa lagi? Okey, ada lagi junjung. Junjung tu maknanya junjung lah. Junjung tu maksud dia menurut perintah, mengikut perintah. Patih. Patih tu ialah saya. Patih tu kita bahasakan kalau golongan pembesar bercakap dengan raja ataupun sultan, dia akan bahasakan dirinya patih. Bukan macam pembesar macam bendahara, panglima kan, yang di jawatan dalam istana lah. Kalau kita rakyat biasa, hamba, panggil hamba. Hamba. Apa lagi? Daulat tu bahasa istana juga, jangan gugurkan. Duli yang maha mulia, ini gelaran. Gelaran kekalkan. Tu je lah. Laksamana ialah nama jawatan. Laksamana. Laksamana tu ni lah. Pendekar yang menjaga keamanan sebuah kerajaan. Baik, sekarang ni dah settle bahasa istana. Kita kena edit, kita kena betulkan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan bahasa lah. Yang merangkumi ayat lah kan. Ayat dia memang tunggal langgang lah, kita kena betulkan. Setelah habislah dikenali
Dikenalinya segala yang empunya. Setelah setelah habis dikenalinya. Okey. Setelah habis. Setelah selesai. Dikenali, dikenal pasti, dikenal pasti. Dikenal pasti segala, segala tu semua. Semua empunya. Empunya apa ni? Nampak kalau kamu tengok empunya tu macam dimiliki, memiliki apa? Kalau tengok kat sini kan banyak perkataan harta kan? Harta, harta. Mana lagi harta harta. Ada 3 kali harta. So empunya ni maksud dia harta lah. Harta yang dimiliki kan? Setelah selesai dikenal pasti semua harta. Setelah harta dikenal pasti semua harta. Setelah semua harta. Terbalik. Setelah semua harta dikenal pasti. Baru betul. Setelah semua harta dikenal pasti. Yang empunya tu maknanya owner dia. Owner dia, pemiliknya. Empunya, dimiliki oleh seorang. Dikenali pasti oleh pemiliknya. Maka tu tak payah kita buang lah, tak payah nak ganti kan. Ataupun lalu boleh tak? Lalu titah raja. Lalu raja bertitah memberi arahan. Hai tu bukan hai Hai tu wahai. Dia menyeru nama seseorang. Okay. Wahai segala kamu. Takkan segala kamu, segala tu benda Wahai segala kamu. Segala kamu. Semua kamu. Kamu semua. Wahai kamu semua. Wah, kamu semua sekalian. Dah ada kamu semua, tak payahlah sekalian buang sekalian ni. Hendaklah segala harta. Ini dibahagi 3. Dibahagikan kepada 3. 2 bagi. Pening punya mat ni Dibahagikan kepada 3 bahagian. Iaitu 2 bahagi. 2 bahagian. 2 bahagian diberikan kepada Laksamana. Sebagi akan. Manakala 1 bahagian akan diberikan kepada orang yang mempunyai harta, kepada pemilik harta. Kerana harta ini sudahlah hilang beroleh akal Laksamana. Sudah pening pula Kerana harta tersebut ini sudahlah hilang. Maknanya harta yang hilang ini telah beroleh. Maknanya telah beroleh tu telah ditemui, dijumpai. Telah dijumpai oleh Laksamana. Laksamana yang jumpa Sembah orang itu. Lalu sembah orang itu. Lalu
sembah orang itu, daulat tuanku. Mana titah patut junjung. Mana titah? Tak payah mana Titah patut junjung. Titah. Titah tu maknanya arahan kan? Titah apa? Titah siapa? Titah tuanku. Sebab dia bercakap dengan raja. Titah tuanku patut junjung. Lalu semana-mana, ya tuanku. Jika demikian saja aniayalah dulu. Aniayalah dulu. Aniaya tu maknanya macam bahasa panggil pedajal kan? Pedajal. Aniaya lah. Duli yang mamuya dan juga cerita lah. Cerita tu maknanya sedih lah. Sedihlah sekalian. Empunya sekalian. Sedihlah sekalian. Sedihlah semua pemilik harta. Okey dah. Cukup lah tu. Sedihlah kan, bayangkan. Dah lah owner harta. Lepas tu dah ada dapat satu bahagian. Lagi dua bagi dekat. Apa ni? Bagi dekat apa ni? Bagi dekat asal mana kan? Contoh kan, Danisa. Kamu ada harta 300 bilion. Lepas tu tiba-tiba Laksamana jumpa harta kamu. Kan? 200 bilion dapat dekat dia, 100 bilion dapat dekat kamu. Kenapa? Sebab kata saya jumpa harta kamu. So, ni sebagai tanda balas budi. Tak adil lah kan. Jadi, anaya lah kan benda ni. Yeah, so benda ni memang susah sebenarnya. Tapi kamu kena cuba saya upaya untuk skor semaksimum yang mungkin. 4/6 ke 3/6 kan, asalkan ada markah. Alright Dah, itu je lah. Okey, soalan peribahasa. Peribahasa ni dia akan keluar peribahasa dalam buku teks tu. Sebenarnya bila kamu baca buku teks tu ada banyak peribahasa banyak peribahasa. Jadi kita kena hafal. Memang soalan SPM tu dah ambil peribahasa dalam buku teks form 4, form 5. Okey. Buku teks form 1 atau form 3 tak ambil Okey, dia nak apa ni, senaraikan dua peribahasa. Kemudian berikan peribahasa yang sama maksud. Okey, apakah peribahasa yang ada dalam bahan ini? Apakah peribahasa yang ada dalam bahan ini? Cuba buka mic dan bagi tahu. Makna kamu kena senaraikan dua peribahasa ni dan kamu kena bagi peribahasa yang sama maksud. Apa dia? Ya, bagai kaca retak 1000. Okey, lagi. Oh, sama. Okey, lagi satu apa? Oh, senang sangat ni, senang. Simple. Air dicincang, kan dicencang Air tak boleh cincang sebab isim dia tak boleh dicincang. Dicencang nama dia. Dicencang. Nampak? Okey, lagi satu ni atas ni nampak gagak pulang ke benua. Walaupun ada dia nak 2 je, tapi labahan memang dia akan bagi 3 extra. Okey. Kalau kamu jumpa 2 peribahasa, dapatlah 2 markah percuma. Senang je. So, apakah peribahasa yang sama maksud seperti gagak pulang ke benua? Maksud dah. Seperti belut.
pulang ke lumpur. Ataupun seperti ikan pulang ke lubuk. Macam-macam lagi dah Yang ketiga, yang kedua, bagai kaca retak seribu. Maksud dia ialah terlalu kecewa, terlalu sedih. Maksud dia bagai bahasa yang maksud ialah bagai kaca terhempas ke batu. Makna terlalu kecewa. Air disencang tidak akan putus. Maknanya hubungan silaturahmi, hubungan adik-beradik tidak akan putus. Senang je kan. Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Okay, tu je lah. Alright. Lagi berapa minit lah. Ya betul Isha. Cikgu kamu dah ajar belum peribahasa? Tak ajar lagi Dah ajar dah? Belum? Alright. Soalan ke-6. Lisha baca je Lisha bahan satu. Yang ni. Oh, tak ada. Alamak. Iman, masih Iman? Iman? Iman ada Iman? Oh, semua tak ada mic ke? Oh, Iman dah hilang. Wafi lah Wafi. Wafi lah je Wafi. Wafi? Sudah. Haras? Tri. Daniza? Daniza boleh buka mic Daniza? Hai, cikgu kena palau ni. Daniza ada? Saya ke? Kejut cikgu. Ni siapa ni? Izzah. Izzah. Okey, Cikgu Izzah. pun baca. Okay, Izzah baca bahan satu. Kereta elektrik merupakan antara jenis pengangkutan mobiliti hijau iaitu peralihan daripada kenderaan yang berasaskan bahan bakar atau diesel kepada mod pengangkutan yang mesra alam. Menurut kebanyakan pakar, pembinaan kereta elektrik yang tiada tangki bahan api menegakkan keselamatan pengguna yang menggunakan kenderaan jenis ini. Namun begitu, kereta elektrik masih berada dalam peringkat permulaan dengan hanya beberapa model yang boleh didapati di Malaysia. Kos permulaan yang tinggi masih merupakan halangan bagi ramai pengguna yang berminat. Tetapi dengan perkembangan berterusan teknologi bateri dan penurunan kos pemilikan, sudah tidak dapat dinafikan bahawa tidak lama lagi kereta elektrik akan menjadi norma baharu dalam kalangan pengguna. Okey, terima kasih Izzah. Okey, kawan cikgu dia engineer dalam bidang automotif. Mechanical engineering kan. Dia beritahu kan, lagi 5 tahun, kerajaan Malaysia tidak akan menjual lagi kereta yang berasaskan minyak petrol. Maknanya semua apa ni
semua syarikat-syarikat kenderaan ni, tak kisah syarikat tempatan ataupun luar negara, akan mengeluarkan kereta elektrik sahaja. Tidak ada lagi kereta yang berkonsepkan minyak. Minyak. Kan minyak. Inilah minyak petrol lah. Tu dia punya teori tahu betul ke tak. Dia kata lagi 5 tahun. Lepas ni semua rakyat Malaysia akan menggunakan EV car. Kereta elektrik. Kan. Tapi mungkin lah kan, disebabkan rakyat Malaysia dah menggunakan kereta elektrik, mungkinlah harga kereta elektrik tu akan turun lah. Sebab sekarang ni kereta elektrik mahal kan. Paling murah pun kita jumpa harga dia lebih kurang 108,000 Proton IMAS 7 kan. Lepas tu apa lagi? Antara kereta elektrik yang mampu milik ni BYD kan. China punya jenama tu kan. Bawah 200,000 dah berdapat lah kereta elektrik. Sebelum ni yang menguasai bidang kereta elektrik ni ialah syarikat daripada USA kan. Tesla kan. Sekarang ni dah banyak dah dari syarikat otomotif yang mengeluarkan kereta elektrik. Masuklah Proton, BYD, apa lagi BMW pun ada kan. BMW, Volvo dah ada, Toyota memang ada kan. Toyota sebelum ni dia berfokus pada hybrid kan. Honda pun ada juga yang hybrid. Hybrid tu maknanya dia boleh gunakan petrol, boleh gunakan elektrik. Apa lagi yang baru lupa dah. Xiaomi pun ada kereta elektrik. Okay, so banyak dah sekarang ni syarikat otomotif yang mengeluarkan kereta elektrik. Akan datang Pro 2 pun akan mengeluarkan kereta elektrik. Yang ni yang cikgu dengar rumus ni, Pro 2 akan mengeluarkan kereta elektrik pertama yang harga mampu milik. Kemungkinan harga dia lebih kurang 60 ke 70,000. Lagi murah berbanding pesaing dia, Proton. Okay. Jadi mungkin zaman kamu nanti, kamu akan menggunakan kereta elektrik. Tiada lagi kereta yang berkonsepkan petrol. Maksudnya, kita boleh gunakan lagi lah kereta petrol, cuma kenderaan yang baru yang dihasilkan oleh kilang tu tak keluarkan kereta petrol dah. Dia keluarkan kereta elektrik je semua. Tu kawan cikgu tahu lah, bukan cikgu lah. Cikgu bukan kerja engineer. Okay, bahan 2. Siapa nak baca bahan 2? Nukman boleh Nukman? Boleh. Okay, Nukman, jap. Alamak, ada cikgu call. Ya. Aduh, kacau hari ni. Okay, sorry ya, ada urusan sukan. Sekarang kan sibuk dengan MSPP kan. Macam-macam lah. Okay, Nukman boleh baca? Johor Bahru, Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Kedai di sini menjadi universiti pertama di negara ini menggunakan bas elektrik di kawasan kampusnya. Ketua Gerak Kerja Bas Elektrik UTM, Profesor Dr. Abdul Latif Saleh berkata, bas itu ialah hasil usaha sama antara UTM, CMS, Konsortium Ekotus Berhad
Mara Liner Sinar Berhad dan Go Automobile Manufacturing Sinar Berhad selaku pengedar eksklusif bas elektrik di Asia Tenggara. Menurutnya, projek itu ialah perintis bagi tujuan latihan dan penyelidikan ke arah teknologi kenderaan elektrik, sekaligus menjadikan kampus rendah karbon. Bas elektrik ini merupakan bas pertama yang digunakan di universiti di Malaysia dan mempunyai stesen pengecasan terpantas di negara ini. Dr. Abdul Latif berkata, antara kelebihan menggunakan bas elektrik ialah mesra alam sekitar, sifar pencemaran serta menjimatkan kos diesel. Okey, terima kasih. Nampak tadi cikgu cerita pasal kereta EV kan. Sekarang ni kerajaan nak buat bas EV pula, bateri. Kalau cikgu last year Menteri Pengangkutan dah beritahu menjelang 2037 kan, lagi berapa tahun lagi? Lebih kurang lagi 12 tahun lagi, Malaysia akan menggunakan 100% bas EV. Maknanya tak ada lagi bas yang menggunakan minyak diesel. Untuk apa? Untuk menyokong apa ni? Mesra alam, kan? Sifar pencemaran. Jadi lagi 2 tahun memang kita semua akan naik bas EV, bas elektrik. Mahal bayangkan kereta elektrik pun dah bercecah 200,000 kan, 200,000. Kalau bas tak tahulah berapa harga dia. Sedangkan bas yang menggunakan minyak diesel pun dah harga dia dah ratusan ribu kan, tak tahu berapa ribu lah. Rasanya harga bas apa siapa tahu, 300,000 ke 400,000, tak sure. Kalau buy EV tahu lagi mahal. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan elektrik memang jimat kan, memang jimat lah sebab kita tak pakai minyak petrol. Tapi dia akan datang masalah kepada bateri. Bateri kenderaan elektrik ni sangat mahal, hampir menyamai harga kenderaan tersebut. Faham tak? Contoh kalau harga kereta tu 200,000, bateri dia pun mungkin dah puluh ribu harga bateri, mahal. Kalau rosak tu memang tak mampu nak baiki. So dia masalah bateri EV lah. Dan sekarang ni tak banyak lagi kan stesen minyak yang menawarkan pengecasan kenderaan elektrik. Tapi mungkin akan datang tu mungkin banyaklah dia buat. Okey. Selesai. Okey, jadi bila kamu dah faham bahan 1, bahan 2, dah baca kan, bahan 3 pula, barulah kamu jawab 4 soalan. Okey, bahan 3 apa dia? Mobiliti hijau. Mobiliti hijau membabitkan pengangkutan sendirian, pengangkutan awan dan pengangkutan aktif tanpa motor yang akan merendahkan suhu bumi dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Jadi Malaysia pun sudah perlahan-lahan ke arah mobiliti hijau. Kamu perasan tak pos laju kan? Pos laju kan, dulu kan pos laju kalau hantar surat kan, dia gunakan motor S5, betul tak kan? Motor S5 merah ataupun dia gunakan motor Moderna Chris. Sekarang ni dia dah gunakan motor elektrik macam ni, lebih kurang lah macam ni. Dia gunakan motor elektrik. Semua pejabat pos macam tu. Sebab baru-baru ni pejabat pos ada buat lelongan motor S5 dan motor Moderna. Bayangkan dia jual harga berapa? Bawah 1,000 semuanya. Lelong. Jadi memang syarikat-syarikat penghantaran barangan pun tidak terkecuali untuk menyokong seruan kerajaan berkenaan dengan dasar mobiliti hijau ni, untuk
Memastikan pencemaran dekat Malaysia ni sifar. Okay. Jadi, lepas dah baca ni, jawablah 4 soalan. Nanti kita akan sambung minggu depan. Soalan 1, dia mintanya maksud. Kan? So, berikan maksud merupakan halangan. Soalan kedua, jawapan berdasarkan bahan. Okay. Soalan 3 dan soalan 4, soalan kebat. Okay. Next week kita sambung. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini. Okay, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita akan sambung kelas pada minggu hadapan. Okay, bagi yang belum marking attendance, boleh klik sekarang. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Terima kasih cikgu. Sama.